Okey. Ya. Okey, kerusi dan meja. Kalau kamu nampak, langkah yang pertama sekali kena tengok corak meja. Okey. Corak yang pertama meja ada 1. Corak yang kedua meja ada 4. Corak yang ketiga meja ada 9. Kalau kamu nampak 1, 4, 9. Pernah belajar tak? Macam mana 1 boleh pergi 4, 4 boleh pergi 9? Cuba bagi tahu kat ustaz. Ada tak kita belajar benda ni? Siapa tahu? Okey, cuba jawab ustaz. 1 darab 1. Kak Mai. 1 darab 1. 2 darab 2. 1. 1 darab 2. 1. 1 darab 1. 1. 2 darab 2. 3 darab 3. 9. Okey, itu apa dia sebenarnya? Itu adalah kuasa 2 sempurna. Kuasa 2. Kalau kamu nampak, ni dia bentuk kuasa 2. So, macam mana kita nak buat corak dia? Okey, kita masukkan dalam ungkapan algebra. Kita dapat nilai ni. T1 sama dengan 1, 1 kuasa 2, 2 kuasa 2, 3 kuasa 2. So, jawapan dia adalah N, Tn. N kuasa 2. N. Nilai yang berubah kita letakkan sebagai N. N kuasa 2. Kuasa 2 adalah nilai yang sama. Okey. Jadi bilangan meja bagi corak ke N ialah Tn sama dengan N kuasa 2. Faham tak? Okey. Ni adalah soalan yang selalu jugalah. Okey. Kita ajar dalam kelas tambah, tolak, darab, bahagi. Tiba-tiba ada kuasa 2 pun dia suka letak juga. Okey. Kuasa 2, nombor Fibonacci, segitiga Pascal dijadikan dalam bentuk pola juga. Baik, soalan yang kedua. Bilangan kerusi bagi corak ke N boleh ditentukan dengan rumus Tn sama dengan 8N. Tentukan nilai N jika kerusi dan meja adalah sama banyak. Macam mana kita nak kira kerusi dengan meja tu sama banyak? Okey, kalau bilangan meja, kita letakkan nilai sebagai N kuasa 2, manakala kerusi 8N. Okey, nampak dia kata sama. Sama. Baik. Kalau nak kita kira sebagai sama, so kita tengok macam mana kita nak buat. Kita masukkan dalam persamaan linear. Okey. So nampak dah kat sini? Tak nampak lagi. Nampak tak? Kita tak nampak. Baik, Ustaz tunjuk kat sini lah. Okey. Ni tadi soalan ni dia hebat. Dia menganalisis. Soalan ni Ustaz kategori soalan sukar lah untuk kamu. Hebat. Kemahiran berfikir aras tinggi. Baik, bilangan kerusi bagi corak ke N boleh ditentukan dengan merumuskan rumus Tn sama dengan 8N. Okey. Tentukan bila nilai N jika bilangan kerusi dan meja adalah sama banyak. Macam mana kita nak tentukan? Okey, kamu nampak dia bagi dekat sini. Okey. Tn sama dengan 8N. Okey. So, kita dapat nilai Tn ni berapa? Tn mula-mula kita dapat nilai N kuasa 2 sama dengan 8N. Okey, kita pindahkan 8N duduk depan, N kuasa 2. Apa maksud N kuasa 2? N darab N, betul? Sini tinggal 8N. Pindahkan N. N ni apa dia ni? Okey, satu di atas ni balik Okey, 8N sama dengan N darab N. Banyaknya N malam ni. Okey, ini operasi dia adalah darab. Bila dia nak pindah ke kanan, ke kiri ni kita kena bahagi dia. 8N. Okey, bahagi. Pindahkan dia. Kena dibahagi Tinggallah N dekat sini. So, 8N bahagi N tinggal kita kena buang N. N satu bawah, N satu atas. Tinggallah 8. N sama dengan 8. Boleh faham?
Soalan ni dah macam bukan soalan lain lah. Dia macam soalan persamaan linear dah. Dia lain sikit lah soalan ni kalau nampak benda-benda yang ni, ya Allah, ya ampun lah. Susah sikit. Baik, tapi boleh jawab. Ada soalan? Ada Jadi kamu tahu basic-basic. Dah. Okey, soalan seterusnya. Apa ni ya? Ini dah. Iman Zarif, soalan 25. Tak kena soalan mudah je. Okay. Bacakan. Diberi tunjukkan nombor 5, 9, 13, 17. Hitung sebutan ke-7 dan ke-10. Cuba bagi tahu jawapan. Berapa sebutan ke-10, berapa sebutan ke-7? Guna kaedah yang tadi. Tak buat lagi lah. Tak buat lagi, buat sekarang. Yang lain pun sama, Ustaz bagi 2 minit. Okey, saya dah siap. Kamu dah dapat berapa? Dapat tak? Yang sebutan ke-7 dapat 29. Okey, betul. Sebutan yang ke-10? 40. 40. 40? Dia. Oh, salah kira jap. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Okey, apa kira. Tak kira dapat 41. Betul ke Iman Zarif? Sekejap. Kamu kira 41 Jap, kamu kira masih kira kaedah tradisional ke? Tambah 4 ke? La ilaha illallah. Ni yang lain tengok depan ni. Ustaz tunjuk macam mana kita nak kira dengan mudah. Baik, soalan dia kata apa? Dia kata cari jujukan ke-7 dengan ke-10. Tolong jangan ikut kaedah tradisional. Kalau dia kata ke-119, macam mana nak buat? Okey, mula-mula kita ambil nombor depan. 5. Okey, lepas tu kita tengok dia punya pola dia apa. Pola dia tambah 4. Tambah. Okey, buat kurungan 4. Okey, 5 ni adalah corak yang pertama. Okey, lagi berapa corak? Lagi berapa corak dia perlukan? Dia perlukan lagi 6 corak. Tu Ustaz tambah darab 6. Okey, kamu tekan calculator. Dapat tak jawapan dia berapa tadi? 29. Dapat tak? Dapat. Okey. Sekarang kalau 5 tambah 4 darab lagi berapa corak kita perlukan untuk ke-10? Sebutan ke-10. Lagi 9 corak. So kamu tambah-tambah tengok. Dapat berapa? Dapat 41. Betul? Okey. Cuba buat soalan Ustaz ni. Kalau Ustaz nak corak yang ke 209. Corak yang ke 209. Dapat berapa?
Macam mana nak buat? Senang je soalan. Tak payah kamu kira tambah. Habis masa. Gunakan ungkapan algebra. 5 tambah berapa? Tambah 4. 4. Agak 209. Salah. Dia tak boleh. 209. Kita kena tolak satu dia. 200. 208. Ya, ambil 208 je. Okey. 208. Dapat berapa? Siapa tak kira? 837. Sekejap. 4 darab 208. 837. 837. Baik, sekarang Ustaz nak corak yang ke-41. Yang lain tolong kira sekali. Oh, tak ada respon, hilang. Dapat berapa? 5 tambah 4 darab 40 ke 41? 40. 40, pandai. Dapat 165. Betul tak? Okey, betul. So kamu dah tahu semua dah tahu macam mana kaedah paling mudah nak hitung sebutan. Tak perlu dah. Kalau sebutan tu macam kurang daripada 10, mudahlah. Kalau sebutan sampai 37, ya Allah, takkan nak kena tambah satu-satu. Susah kan? Baik, kita tengok soalan yang berapa dah ni? Soalan seterusnya. Nur Adilia, bacakan. Azam menyusun beberapa keping logam seperti ditunjukkan dalam Rajah 9. Lengkapkan jadual pada ruang jawapan dengan bilangan keping logam yang digunakan untuk membentuk setiap susunan dalam Rajah 9. Okey. Soalan 2. Susunan logam itu diteruskan hingga susunan ke-7. Berapakah bilangan keping logam yang diperlukan untuk susunan itu? Okey. So kat sini susunan ataupun corak ada. Yang pertama ada berapa? 3. Lah 3 lah. Saya dapat macam 4. 3. Lepas tu yang kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 7 macamnya. 7. Yang ketiga.